Guys, sekarang ni saya bawa isteri pergi bank. Mula-mula tadi dia tidak tahu yang saya nak bawa pergi bank, nak ambil gaji dalam media sosial kita ni. Saya ada aktif dekat dua media sosial, satu dekat YouTube ni, satu dekat TikTok. Okay, jadi saya tak tahu, mungkin dia ambil gaji yang mana satu, saya tak tahu. Tapi saya cakap dekat dia tadi, pergi ambil duit saja. Jadi saya harap video ni membuka mata kepada ada masyarakat yang memandang Sero ataupun memandang apa yang seorang content creator ni buat adalah sebagai salah satu perkara yang bodoh, ya, ataupun membuang masa. Jadi ni saya buktikan. Sekarang ni isteri ambil gaji, ya, gaji. Wow. Okay guys, sekarang ni dengan gaji kita pergi isi minyak kereta dulu. Sebab kereta ni lah pergi sekolah, pergi kerja, pergi beli sayur, pergi macam-macam lagi lah. Syukur ada rezeki. Kita bukan buat benda yang sia-sia, kosong, tak bermanfaat. Kita ke pasar pula guys. Kita ke pasar pula. Yang saya ambil gaji mana tadi? Gaji TikTok. YouTube simpan. Bang. Okey lah. Ada lagi lah? Ada. Bang. Okey lah. Dia ambil gaji TikTok kita tadi guys. YouTube dia simpan dulu untuk masa-masa susah. Sekarang ni kita nak pergi cari sayur untuk apa nama ni? Untuk pakai 2-3 hari ni lah. Tengok manfaat keduanya, dapat beli barang dapur. Nasa. Jangan beli saya. Apa? Pakis boleh je. Apa itu? Belacan. Jangan sebut kuat-kuat. Nanti kena tangkap. Besarnya? Ini besar. Oh, cantik. Okay. Okay, next saya dan isteri pergi 99 Speed Mart. Saya cari apa sini ya? Kopi. Oh, kopi. Okay. Dia tahu laki dia kuat minum kopi. Dia pergi cari kopi ya dekat sini. Oh, dekat sini ada satu ni YK ni. YK ni kalau orang nak beli baju kah, nak beli apa boleh pergi YK. Kopi biasa-biasa aja lah. Itu boleh lah. Okey, cari untuk anak-anak lagi, untuk anak-anak makan. Benda lain. Apollo Classic. Coklat tu. Oh, wah, apa? Ish. Kau jatuh di bahu aku ya, Mama. Okay, stay there.
Anu lagi sayang, anu Jinggo punya sama si Ola. Di mana? Lemas kan ada. Nggak ada sini. Bawa. Oke, kita berbaris menunggu giliran. Sebab yang setin. Okey, selesai. Macam kebetulan pula ya, saya pakai baju oranye petang ni. Dah macam staff Speedmart. Haha. Hai. Saya kerja Speedmart. Okey. Tempat yang ketiga. Tadi kita dah beli minyak. Tadi kita dah beli sayur. Dan sekarang ni kita beli ni. Apeng. Okey. Next kita pergi ni. Chong Minimart. Saya beli apa lagi sini? Ini makanan kucing. Beli segala mi segera dan juga makanan kucing. Jangan lupa juga ya. Kucing pun kita kongsi rezeki dengan kucing kita ya. Hai bos, apa kabar bos? Lama tak jumpa bos. Udah. Mana mingkinya? Okey, boleh. Oh betul lah. Nanti abang masak. Boleh naik. Kamu beli ni 2. Satu je, tapi banyak pula ni. Mi rakyat. Isteri mengidam. Saya memasak. Berapa? 6. Pekoi pun ada sini. Okey. Okey bos, thank you so much. Semoga sehat selalu. Guys, tadi kita pergi beli minyak. Okeylah, bolehlah pakai dalam 2 minggu ni. Okey. Kita beli minyak, lepas tu kita pergi 99 Speedmart, beli kopi, beli apa lagi tadi? Beli sayur lagi tadi, beli garam, apa semua barang dapur lah. Okey, pergi beli barang dapur. Wah, semua banyak pergi barang dapur guys. Alhamdulillah. Walaupun tak banyak kata orang, tapi syukurlah ia dapat saya buktikan dekat sini bahawa kata-kata insan tak bertanggungjawab tadi tu, orang pandai tadi tu adalah tidak benar. Okay? Saya berani sangkal lah guys, sebab bukan apa, itulah cabaran konten-konten creator biasanya, yang sering tidak dihormati, yang sering dikutuk, dicaci ya, dan banyak lagi lah yang tidak enak kalau saya nak sebut dekat sini. Tapi itulah, semoga perkara-perkara macam ni, semoga apa yang saya buat ni dapat mengubah mindset kita dekat luar sana. Walaupun apa yang orang buat tadi itu tidak enak di mata kita, tapi kita kena ingat juga mereka tidak ganggu kehidupan kita, dan rasanya paling halus bahasa yang saya boleh guna lah, rasanya lebih baik kalau kita tidak menyepok. Okay?
kalau dengan apa yang orang buat. Selagi orang tu, apa kata orang, dia tidak ganggu kehidupan kita, yang tu dah cukup bagus. Okay? So terima kasih kerana menonton. Jangan termenung, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Okay, bye bye.